Cuba menutup kedai sebaik melihat penguatkuasa tiba untuk membuat pemeriksaan. Perbuatan itu dilakukan pemilik kedai runcit sekitar Shah Alam bagi mengelak premis mereka diperiksa dan dikompaun dalam operasi bersepadu siang tadi. Walau bagaimanapun, helah itu gagal selepas dikesan pihak berkuasa. Ikuti laporan Ridwan Rushdi, Azri Roslan. Mereka mula membuat sedikit provokasi, contohnya mula untuk menutup premis dan sebagainya. Siang tadi saya mengikuti pemeriksaan rutin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Operasi bersepadu ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada tanda harga dan timbang sukat, malah membabitkan pematuhan di bawah bidang kuasa SSM. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecek, operasi hari ini adalah salah satu pemeriksaan rutin oleh pihaknya. Di mana dalam kesibukan kita memantau program SKPS dan Budi 95 ni, KPDN Selangor tidak terlepas pandang juga untuk teruskan pemantauan di kedai-kedai, di premis, di mana operasi bersepadu hari ini hasil daripada maklumat orang awam yang mengatakan di sekitar premis ni terdapat pelbagai kesalahan yang perlu dikawal setia oleh KPDN Selangor dan SSM sendiri. Antara kesalahan yang dikesan, tiada tanda harga, penggunaan alat timbang dan sukat yang tidak sah selain meletak harga yang mengelirukan. Bagi kesalahan di bawah bidang kuasa SSM pula, premis didapati beroperasi tanpa papan tanda sah serta kegagalan mencetak nombor pendaftaran syarikat pada resit. Mengulas mengenai pemeriksaan tahun ini, katanya dari Januari sehingga September, pihaknya telah mengeluarkan 1,318 kompaun berjumlah 1.48 juta ringgit melalui 91,680 pemeriksaan seluruh negeri. Ia turut melibatkan nilai rampasan sebanyak 8.9 juta ringgit. Di bawah tanda harga, di bawah akta kawalan harga saja telah menghasilkan 901 kes. Di bawah akta kawalan bekalan menghasilkan 134 kes. Timbang sukat 253 kes dan di bawah kesalahan akta perlindungan pengguna sebanyak 71 kes. Ridwan Rushdi, Azri Roslan, Bulletin TV9.